Apa nak? Okey. Saya nak beli semua ni. Barbatos Lupus Rex Pro Max. Hai guys, nama saya Gordon The Great Hobbyman. Hari ini saya berada di Impulse Gaming Sungai Besi sebab hari tu di Comic Fest kan. Saya Okey, beli kan? Aku nak pre-order satu. Semua saya nak. Okey. Saya nak beli semua ni. Total dia 10,983. Okey. Boleh? Okey, betul? dan saya diberi peluang oleh Impulse Gaming untuk buat review awal salah satu item yang saya pre-order hari itu, iaitu Motion Toys The Scourge of God. Fuh, lama dan serius lah. Sini kan, kalau korang nak cari segala konsol ke, aksesori konsol ke, aksesori PC ke, semua ada kat sini. Bukan saja tu tau, diecast pun ada, Gundam pun berlambak. Sini siap ada cafe lagi ya. Alright, inilah dia model Motion Toys yang saya pre-order hari itu. Kit ini dikira metal build-nya, bermaksudnya semua ni telah dibuat dari kilang. Segala detail semua telah pun siap dipasang dari kilang. Skala kit ini adalah dalam 1/72, dikira dekat dah macam saiz PG, dan berat dia dalam 1.5 kilo guys, bukan main-main. Perisai dia mempunyai details yang sangat bagus serta mempunyai water slide yang sangat details juga. Tempat yang kita langsung tak nampak pun diorang ada buat cat sekali tau. Kit ini datang dengan beberapa aksesori yang sangat menarik. Satunya yang pedang ni boleh ada artikulasi pedang dia tu. Blaster dia tu mempunyai efek lontaran gelongsong. Gelongsong dia besi bukan main-main ya. Serta mempunyai claw yang sangat besar. Dari segi artikulasi pula, kepalanya boleh pandang ke atas, boleh pusing-pusing serta mulutnya boleh buka macam Evangelion ya. Tangannya boleh tarik keluar, boleh angkat ke tepi, boleh pusing-pusing. Melipat tu dia kurang sikit ya sebab gangguan perisai dia tu. Tapak tangan dia boleh bergerak macam ni. Banyak sangat pergerakan perisai di bahagian bahu dia tu. Pergerakan pinggang yang boleh tahan. Bahagian belakang dia tu siap ada lagi banyak-banyak details yang sangat cantik ya. Kakinya boleh sepak ke depan, boleh sepak ke tepi, boleh sepak ke belakang serta boleh melipat. Yang bestnya kat peha dia tu kan, boleh nampak fiber yang warna ungu dia tu. Tapak kakinya ada artikulasi yang sebergini. Perisai thruster kat belakang boleh dibuka-buka. Apa yang best sekali, kalau kita buat burst mode, senang saja kita nak buat burst mode tu. Kita tekan 1-2 butang dekat belakang, tarik bahagian dada dia tu, tekan butang di bahagian tangan dia, tarik tangan dia, buka perisai kat bahagian tepi dia tu, tarik keluar kaki dia, bengkokkan, lepas tu buka tapak kaki dia, sambungkan ekor dia. Inilah dia burst mode. Kat mode inilah saya nampak dia ada mirip-mirip Barbatos Lupus Rex. Tapi kit ini datang dengan special effect yang sangat banyak guys. Dan bagi aku inilah mode yang paling cantik lah untuk kit ini. Saya akan bagi The Great Hobby EX approved disebabkan perisai dia yang sangat-sangat cantik serta special effect dia tu ya. Kalau korang letak bateri, siap boleh ada lampu tau di bahagian mata serta di bahagian bahu dia tu. Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.